Mencari penyelesaian. Zon pengecualian. Salah satu perkara penting ialah persekitaran tempat kita tinggal. Dan plastik adalah salah satu faktor terpenting yang membentuknya. Mikroplastik dan nanoplastik kini telah menyusup masuk ke setiap pelosok planet ini. Namun taburannya masih jauh daripada seragam. Sesetengah kawasan mengumpul kepekatan zarah plastik yang sangat tinggi. Dan tempat yang lebih ketara ini adalah di lautan. Setiap tahun, kira-kira 11 juta tan sisa plastik memasuki lautan. Bersamaan dengan menara Eiffel yang diperbuat sepenuhnya daripada plastik yang terjunam ke dalam laut setiap 8 jam. Atau kira-kira 1,100 menara sedemikian setiap tahun. Pada mulanya, menara ini terdiri daripada botol, beg, jaring ikan dan sampah plastik yang lain. Lama-kelamaan, di bawah pengaruh cahaya matahari, ombak dan luluh hawa, ia berpecah menjadi berbilion-bilion pembunuh halimunan, zarah mikro dan nanoplastik. Menurut kajian, kira-kira 95% serpihan kecil bersaiz kurang daripada 5 mm terdiri daripada plastik. Permukaan lautan dunia telah diliputi dengan lebih daripada 350 trilion zarah mikroplastik. Dan jumlahnya terus meningkat dengan pesat. Walau bagaimanapun, kedalaman lautan menyimpan lebih banyak trilion lagi. Membentuk kawasan pencemaran yang tidak kelihatan namun sangat besar. Namun, itu bukan semuanya. Bayu laut telah menjadi toksik. Apabila ombak pecah di permukaan lautan, ia menghasilkan buih yang tidak terkira banyaknya. Apabila buih-buih ini pecah, ia bukan sahaja melepaskan kristal garam ke udara, tetapi juga zarah plastik mikroskopik. Dibawa oleh angin, mikroplastik dan nanoplastik berselerak di seluruh planet ini. Lebih kuat angin dan lebih tinggi buih laut, terutamanya semasa ribut, lebih banyak zarah terangkat ke atmosfera. Walaupun tidak dapat dilihat dengan mata kasar, udara di sekeliling kita benar-benar tepu dengannya. Setiap tahun, kira-kira 136,000 tan mikroplastik dibawa dari lautan ke darat oleh angin laut. Ini bermakna lebih daripada 370 tan setiap hari. Di atmosfera, plastik diangkut beribu-ribu kilometer oleh arus udara. Ia mendap dalam embun dan jatuh ke tanah bersama salji dan hujan. Pantai dan kawasan pesisir pantai adalah yang pertama menanggung kesannya. Apabila orang ramai pergi ke pantai untuk bercuti, berenang atau menikmati cahaya matahari, mereka selalu menghantar gambar mikroplastik kepada saya kerana semua tepi laut penuh dengan mikroplastik. Satu kajian yang dijalankan di sebuah bandar pesisir pantai di timur China mendapati bahawa seseorang boleh menyedut sehingga 1 juta zarah mikroplastik setahun hanya dengan meluangkan masa di luar rumah. Bahaya terbesar datang daripada zarah yang lebih kecil daripada 100 mikrometer, yang boleh memasuki saluran pernafasan dengan mudah. Kerana kebanyakan negara pesisir dalam bidang veterinar tidak mempunyai sistem pengurusan sisa yang betul. Mereka melepaskan, anda tahu, maksud saya, sejumlah besar sisa plastik ke Laut Mediterranean. Inilah sebab pertama. Sebab kedua, kita mempunyai dua sungai di sini, di bahagian Laut Mediterranean ini, Seine dan Giant. Kedua-dua sungai ini, di dua daripada 5 sungai paling tercemar di Laut Mediterranean. Kita semula sebenarnya menjadikan kedua-dua sungai tersebut sebagai sungai paling tercemar di Laut Mediterranean. Ia membawa lebih daripada 5,000 tan sisa plastik ke Laut Mediterranean setiap tahun. Ia terlalu banyak. Dan juga garis pantai di pantai Turki mempunyai pencemaran seperti 31 kg sekilometer sehari. Setiap hari, 31 kg sisa plastik sampai ke kawasan pesisir pantai sepanjang 1 km. Ia terlalu banyak. Bayangkan sahaja, satu botol plastik bersamaan dengan 10 gram atau 15 gram. Anda boleh bayangkan berapa banyak botol plastik, anda tahu, yang terdampar di pesisir pantai tersebut. Dari Sarju Ganatra ialah pakar onkologi jantung dan pengarah program onkologi jantung di Hospital dan Pusat Perubatan Lahir. Beliau mengetuai penyelidikan di Persimpangan Perubatan Kardiovaskular, Onkologi dan Kemampanan Alam Sekitar. Menurut kajiannya, yang telah dibentangkan kepada Akademi Neurologi Amerika,
tinggal di kawasan pesisir pantai dikaitkan dengan peningkatan risiko kecacatan otak dan mobiliti. Sebabnya ialah kepekatan mikroplastik yang tinggi di dalam air, udara dan tanah di kawasan-kawasan ini. Sungguh membimbangkan apa yang kita lihat. Orang yang tinggal berhampiran dengan air pantai dengan kepekatan mikroplastik yang tinggi di dalam air laut. Mereka mempunyai prevalens yang lebih tinggi, kadar pelbagai penyakit kardiovaskular, stroke, diabetes dan keadaan metabolik lain yang lebih tinggi, serta mobiliti kognitif dan ketidakupayaan menjaga diri dan anda tahu, kebolehan untuk hidup berdikari, pada asasnya, adalah kurang dalam populasi itu. Para penyelidik menganalisis data kesihatan daripada penduduk 218 daerah pesisir pantai di seluruh Amerika Syarikat membandingkan laporan CDC dengan tahap pencemaran mikroplastik alam sekitar. Penemuan ini amat menarik. Kecacatan ingatan dan kognitif berlaku 9% lebih kerap di kalangan penduduk kawasan yang mempunyai kepekatan mikro dan nanoplastik yang tinggi, berbanding dengan mereka yang berada di kawasan yang mempunyai kepekatan rendah. Gangguan motor adalah 6% lebih kerap. Kesukaran dengan penjagaan diri, seperti berpakaian atau menjaga kebersihan, adalah 16% lebih biasa. Ketidakupayaan untuk hidup berdikari, termasuk menguruskan kewangan atau membeli belah, adalah 8% lebih kerap. Di kawasan pesisir pantai, di mana kepekatan mikro dan nanoplastik jauh melebihi yang terdapat di pedalaman. Orang ramai sudah membayar harganya, bukan sahaja dengan kesihatan mereka, tetapi juga dengan nyawa mereka. Dalam satu kajian yang diketuai oleh Dari Sarju Ganatra, saintis membandingkan kawasan dengan tahap pencemaran mikroplastik yang tinggi dan rendah. Tetapi ini menimbulkan persoalan penting, iaitu, apakah maksud tahap rendah pada hari ini? Untuk menjawabnya, mari kita lihat angka-angkanya. Dari Ganatra mentakrifkan tahap pencemaran yang rendah sebagai 1 zarah plastik kecil bagi setiap 200 tub mandi yang diisi dengan air laut. Pada pandangan pertama, itu mungkin kedengaran kecil. Tetapi apabila zarah tunggal itu terurai menjadi serpihan skala nano, bilangan zarah meningkat bukan berpuluh-puluh atau beratus-ratus, tetapi berjuta-juta kali ganda. Mari kita pertimbangkan pengiraan mudah. Katakan isi padu 1 zarah plastik kecil itu hanya 1 mm padu, lebih kurang saiz sebutir pasir. Lama-kelamaan, ia akan terurai menjadi banyak kepingan yang lebih kecil. Sekarang, jika kita andaikan bahawa mikrozarah tunggal ini hancur menjadi serpihan berdiameter kira-kira 100 nanometer, itu akan menghasilkan kira-kira 1 trilion zarah. Dan jika saiznya berkurangan kepada 10 nanometer, jumlahnya akan melonjak kepada 10 hingga ke 15. Atau 1 kuadrilion nanopartikel, semuanya daripada 1 mikropartikel. Jadi apakah maksudnya dalam praktiknya? Ini bermakna bahawa walaupun segelas air bersih sedemikian, yang hampir tidak wujud lagi, berpotensi mengandungi kira-kira 5 juta zarah nanoplastik, dan bagi tubuh manusia, selepas minum hanya 1 gelas, sekurang-kurangnya 5 juta sel akan terdedah kepada risiko. Jadi, bolehkah tahap pencemaran yang rendah ini benar-benar dianggap selamat? Setiap 5 juta zarah yang memasuki badan boleh mencetuskan keradangan, menyebabkan hipoksia dan mengganggu komunikasi antara neuron. Perhatikan bahawa kesan ini tidak selalunya dapat dilihat dengan segera. Sakit kepala yang ringan, keletihan sekali-sekala, kebimbangan atau kesukaran menumpukan perhatian. Semua ini mungkin merupakan tanda amaran awal penurunan kognitif, penyakit neurodegeneratif, kecacatan, dan akhirnya kematian. Gejala-gejala ini amat ketara dalam kalangan orang yang tinggal atau menghabiskan banyak masa berhampiran kawasan pesisir pantai, dan kemerosotan kesihatan mereka adalah tanda amaran awal, sebagai cerminan krisis yang jauh lebih besar yang sedang berlaku di seluruh dunia. Adakah anda ingat Profesor Gundotu mengatakan bahawa negara-negara pesisir Mediterranean tidak mempunyai sistem pengurusan sisa yang mencukupi? Menurut kajian, kepekatan mikroplastik di rantau ini adalah kira-kira 4 kali ganda lebih besar daripada Lautan Pasifik Utara, di mana, secara kebetulan, tampalan sampah besar Pasifik terletak. Dan selain 5 tompok sampah halimunan yang sedia ada,
Para penyelidik telah mengenal pasti tompok sampah ke-6 yang tersembunyi di Laut Mediterranean. Ia dipanggil halimunan kerana kebanyakannya terdiri daripada mikroplastik, dan tidak seperti tompok sampah lautan lain, yang sekurang-kurangnya jauh dari garis pantai yang padat penduduknya. Yang satu ini dikelilingi oleh 21 buah negara. Ia merupakan rumah kepada hampir 0,5 bilion orang. Kita boleh katakan bahawa ini adalah kawasan sampah paling berbahaya di planet ini, kerana di sini plastik telah pun terurai kepada saiz kecil yang berbahaya kepada kehidupan. Setiap orang yang tinggal di Mediterranean sentiasa menyedut udara dengan kepekatan mikronanoplastik yang sangat tinggi. Ini adalah zon yang sangat berbahaya yang sepatutnya telah lama ditetapkan sebagai zon pengecualian. Sekarang, ingat semula contoh bateri dan bayangkan berapa banyak zarah bercas yang ada dan berapa banyak tenaga yang tertumpu di sana. Itulah sebabnya Laut Mediterranean semakin panas berbanding lautan lain di dunia. Ini sangat serius kerana Mediterranean memainkan peranan penting dalam membentuk iklim Eropah dan negara-negara Mediterranean. Ia mempengaruhi corak cuaca, taburan hujan, malah ekosistem di seluruh rantau ini. Pemanasan melampau di sini, yang didorong oleh mikro dan nanoplastik, telah meningkatkan anomali iklim, peristiwa cuaca ekstrem, dan juga bencana alam di seluruh Mediterranean. Sementara itu, jumlah mikro dan nanoplastik terus meningkat setiap minit. Dan apa yang membimbangkan saya secara peribadi ialah orang ramai tidak mengetahui perkara ini dan terus melancong ke kawasan ini, selalunya bersama anak-anak mereka, beranggapan bahawa mereka pergi ke sana untuk berehat dan mengisi semula tenaga, sedangkan pada hakikatnya, mereka memasuki zon bahaya yang melampau. Jadi perkara-perkara yang pernah melambangkan kesihatan, kebebasan dan kemewahan, seperti kapal layar di perairan terbuka, sebuah vila di tepi laut, atau sebuah pulau persendirian di lautan, mereka kini perlahan-lahan bertukar menjadi zon pengecualian. Buat masa ini, masalah ini sebahagian besarnya disedari oleh saintis, tetapi ia tidak lama lagi akan menjadi mustahil untuk diabaikan oleh orang ramai. Dan apabila saat itu tiba, penghijrahan besar-besaran dari kawasan pesisir pantai tidak dapat dielakkan. Oleh itu, jika kita gagal mencari penyelesaian, kerugian ekonomi akan menjadi sangat besar kerana industri pelancongan akan runtuh dan pusat peranginan mewah di pesisir pantai akan lengang. Namun, ancaman itu